Di kampung, bila pecah minyak, bukan sekadar kampung yang berbunyi, tapi satu komuniti. Minyak boleh pecah, silaturahim jangan. Ini Pak Borhan. Handsome kan? Dia ni orang penting kat kampung ni. Nak tahu kenapa? Beginilah hari Pak Borhan bermula. Dia parking depan pagar saya. Kampung, mana ada pagar rasmi? Macam ni lah. Kereta boleh alih. Jiran tak boleh ganti. Alihkan aja, bukan susah. Kampung ni kecil je, tapi ragam penduduknya macam-macam. Pak Borhan lah tukang pecah minyak kat kampung ni. Semua orang lega bila dia ada. Bila masing-masing nak pegang cara sendiri, di situlah Pak Borhan biasanya munculkan diri. Ni ketua tak rasmi budak-budak kampung. Mulut dia laju, tapi kaki dia lagi laju. Dia sayang kampung ni, cuma kadang-kadang sayang tu jadi keras. Hari ni hari terakhir puasa. Kena siapkan makanan untuk satu kampung. Esok ada makan-makan. Budak bandar balik hari ni kan? Balik. Tapi tangan tak pernah lepas pun. Yang ni pula, ketua tak rasmi budak bandar. Kepala penuh idea, tangan penuh teknologi. Dia ni tak biasa jumpa orang yang berbeza dari dia. Wish, tenang ni kampung ni. Tapi, Kalau tak ada wifi, mati kebesanan lah kita. jom lah. Jadi jom. Nah, korang tengok ni. Wush. Hebat tu. Sekali baling dia tu. Yo, edisi 2026. Tu yo-yo ke powerbank? Woi, Sila. Ada sensor lah ni. main benda ni bukan kampung. Lah, kampung je pun, bukan museum. Budak-budak ni tak pecah minyak lagi. Macam ni. Kamu tahu tak? Tahun ni rendang kena cukup minyak. Tahun lepas macam kurang sikit. Orang kampung boleh tahu kan? Orang kampung ni lagi peka dari chef-chef hebat tu. Saya biasa ikut sukatan. Kat kampung ni, semua ikut agak-agak je. Sukatan biasanya ikut mata dan rasa tau. Yang penting cukup minyak. Kalau tak cukup, keringlah rendang kita. Tu baru sepak kampung. Okey guys, last race before maghrib. Kampung ni memang ngam untuk off-road. Tengok. Wih, laju dah pick up dia. Wih, Ish. tengok tu laju tu. Ya Allah, on the way ke sini ke benda tu? Nak main RC boleh? Bola kau yang terbang dulu. Ni kenul kampung, bukan racing track. Kau jangan tunjuk hero kat sini lah. Kampung ni bukan kau punya seorang. Sudah! Enough. Tak habis-habis buat kecoh. Yang sepak bola tu, tak salah tu. Bola tak payah sukan kawah kan? Cukup. Kalau nak kira siapa salah, sampai besok pun tak habis. Rendang ni untuk satu kampung, bukan untuk satu geng.
Masak semula. Tak nak malam ni. Sempat ke? Sempat. Kalau semua orang tolong. Masak rendang ni kena kacau sampai pecah minyak. Sebelum tu semua rasa dia bercampur. Tak jelas yang mana satu. Macam kamu berdua tadilah. Suara je banyak tapi tak ada yang dengar. Bila minyak cukup, api pun kuat, baru pecah minyak. Yang pedas kekal pedas, yang manis kekal manis. Tapi semuanya duduk dalam satu rasa. Kamu berdua ni sebenarnya ada hati yang baik. Dua-dua sayangkan kampung, kan? Cuma itulah, belum pecah minyak. Rendang kita dah pecah minyak. Aroma pun dah keluar ni. Aroma tu apa? Amin ya rabbal alamin. Tunggu apa lagi? Silalah. Ni. Kau pak kita tengok kat mana? Aku tumpang letak depan rumah kau lah kejap. Aku memang dah sediakan untuk kau. Weh, nanti kau tolong ajar aku main bola sepak boleh? Boleh? Asalkan kau bagi pinjam boxing kau. Oh, boleh sangat. Tak apa, tak ada hal, tak ada hal. Masalah memang takkan habis. Tapi kalau kita sabar dan sanggup bergaul dengan sebati, satu kampung boleh kembali bersatu. Pak Borhan tak pernah salah. Inilah rasa sebenar raya. Kita makan dulu. Kita makan. Selamat Hari Raya Aidilfitri.